Prestasi ekonomi Malaysia berada di landasan yang betul dengan petunjuk utama seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi rendah serta pelaburan yang kekal tinggi. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata momentum itu perlu disokong melalui kerjasama kerajaan dan sektor perniagaan selain kestabilan politik serta suasana negara yang aman. Perdana Menteri berkata kerajaan bersedia melakukan penyesuaian dasar berdasarkan maklum balas industri, namun pada masa sama syarikat termasuk perusahaan kecil dan sederhana juga perlu lebih dinamik. Tapi dalam masa yang sama saya nak juga minta rakan-rakan terlalu melalui CCIM untuk juga mengakui kalau Malaysia ini mahu mengangkat kadar pertumbuhannya, mau jadi negara maju dari segi ekonominya, digitalnya, AI-nya, maka rakan-rakan dalam syarikat dan peniaga juga harus dinamik untuk melakukan beberapa anjakan atau penyesuaian. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Tahun Baharu Cina Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia 2026 di Ibu Negara pada Rabu. Datuk Seri Anwar juga berkata asas ekonomi negara kekal kukuh hasil dasar yang berfungsi di samping pendekatan kerajaan yang terbuka mendengar maklum balas industri dan komuniti perniagaan.